Ready guys, sebab apa yang saya nak sampaikan lepas ni dia akan impact korang punya kehidupan berubah 360 darjah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada korang punya kehidupan, apa tempat yang korang invest pun dia akan impact juga. Jadi dengar video sampai habis, save dan sharekan, sebab apa yang korang akan hadap selepas ini sangat-sangat besar. Lebih besar daripada apa yang saya pernah kongsikan sebelum ni. Korang tahu tak, perang antara Iran dan Israel dan juga US dah masuk minggu yang keempat. Dan kali ini, perang kali ini dah mula masuk dalam chapter yang lebih besar lagi. Dan korang tahu apa dia? Alright? Korang tahu, first, minggu lepas kita disajikan, kita tahu kan, US pergi jumpa Japan, UK, France, kan, diorang buat ally. Dia buat geng Eropah tu jadi ally. Alright? Okay, dia buat ally kan. Untuk apa? Untuk bebaskan Strait of Hormuz. Semuanya sebab Strait of Hormuz tu. Alright? Dan apa yang Iran buat? Alright? Apa yang Iran buat? Bila dia buat ally macam tu untuk bantu US bebaskan Strait of Hormuz, apa yang Iran buat? Iran serang Diego Garcia. Diego Garcia tu adalah base US dan UK lah kerjasama. Dan jarak dia dengan Iran 4,000 km. 4,000 km guys. Kita tahu Iran punya pemandu 2,000 km je. Tapi kali ni dia boleh serang Diego Garcia 4,000 km. Sebab Iran nak bagi message kepada Eropah, UK and France, kau jangan main-main. Aku boleh serang kau daripada sini. 4,000 km tu boleh serang terus kat UK. Dia bagi message tu. Itu yang pertama. Dan semalam guys, semalam pasal Strait of Hormuz kan, Donald Trump dia bagi tahu dekat Iran, alright, beritahu dekat Iran, kalau kau tak bebaskan Strait of Hormuz dalam masa 48 jam, aku akan serang power plant Iran. Dia akan buat Iran gelap. Kau tahu apa Iran jawab guys? Kalau aku gelap, aku akan bawa Gulf of Stream, semua Eropah, Qatar, Arab Saudi, UAE, dekat Timur Tengah tu, semua akan turut bergelap juga. Alright? Okay lah, alright. Apalah kaitan korang ni dengan aku. Okay lah, korang boleh ambil message ni guys. Tapi korang kena ingat benda ni dia akan impact korang punya hidup tau. Alright, yang pertama, pasal minyak Strait of Hormuz ni, bila masuk chapter 2, harga minyak sekarang naik 100%. Dan bila benda ini berlaku, masuk di chapter kedua, fasa kedua yang lebih ganas lagi, lebih tinggi lagi, sampai poplan pun kena serang. Korang jangan ingatlah dia boleh naik 100%. Dia boleh naik lebih daripada 100%. Mungkin akan sampai 200%. Jadi korang jangan terkejut lah kan, kalau minyak tiba-tiba naik 2 kali ganda, 3 kali ganda. Alright, so korang jangan terkejut lah, sebab harga minyak akan naik sangat tinggi. Dan kos hidup anda akan jadi double ataupun triple. Alright. Dan bukan sekadar itu saja, semua barang-barang akan jadi sangat mahal. Inflasi naik sangat-sangat tinggi. Itu yang pertama. So kalau korang rasa benda tak impact, korang fikir balik. Bila benda ini berlaku, korang akan rasa kehidupan korang berubah 360 darjah. Dah macam COVID-19 dah. Alright, cuma tak berkurung, tapi kos hidup sangat tinggi. Dan bila tenaga sangat-sangat mahal, korang ingatlah, semua kehidupan kita ni semua memerlukan tenaga. Dan bila tenaga mahal, mungkin ada function facilities yang kita tak boleh nak access lagi. Dan yang kedua adalah dari segi investment. Tak kisahlah korang pro crypto ke, pro emas ke, pro stock market ke, dia akan impact guys. Bila inflasi naik, yang akan menjadi pilihan adalah tenaga dan juga makanan. Interest rate akan naik, inflasi tinggi, dan bila inflasi tinggi, interest rate naik, dan yang akan jadi demand juga adalah bond. Alright, jadi benda macam ni kita semua kena tahu. Kalau korang ada invest dalam tempat, korang kena prepared guys benda ni, sebab benda ni besar. Dan tak lama kita akan masuk hari Isnin, minggu yang institution akan masuk. So guys, tolong prepared. Kalau korang masih lagi tak tahu lagi pasal benda ni, nak belajar lagi pasal fundamental investment, alright, korang boleh ambil dekat TikTok bio. Kat situ ada e-learning. Saya akan kongsikan tentang Rule 20, fundamental tentang trading ni, dan macam mana dengan fundamental trading ni. Korang gabung dengan technical analysis, korang bolehlah buat side income. Sebab kalau kos hidup naik 200-300%, 5,000 kos hidup naik ke 10,000 kan, nak saving macam mana? Alright, so tak nak kena buat side income. Tapi nak buat side income ni susah lah dengan share trading. Belajar sekarang, start buat sekarang, buat sikit-sikit dulu. Alright, ambil e-learning, buat sikit-sikit dulu, mudah-mudahan ia membantu anda. Dan bila masa benda ini jadi rumit, at least korang ada skill yang korang boleh survive
bila benda ini jadi lebih teruk. So klik link kat bio dekat e-learning news untuk belajar e-learning. Okay.